Gomora? Gomora tu kaiju apa ah? Gomora tu kaiju apa? Gomora tu aku tak apa nak tahulah kaiju apa. Yang aku pegang ni aku tak tahu kaiju apa. Mungkin Gamora kot. Bukan Gamora. Ha? Kaiju apa lagi yang korang nak sebenarnya? Aku tak apa nak tahu lah kaiju apa. Ni kaiju apa yang aku pegang ni? Muka dia bapak garang gila. Tengok detail dia. Tajam gila nak mati weh. Dah lah panjang gila. Kau nak comparekan dengan yang ni, version Ultraman Hayata punya. Tengok panjang gila. Tapi aku tak tahu lah apa nama kaiju ni. Bukan alien batan lah, bukan kan? Bukan. Aku tak tahulah. Yang ni pun aku tak tahu. Sombong amat. Color dia color merah. Macam kena bakar pun ada. Color merah kau boleh macam dia. Kaiju apa? Cuba korang komen kat bawah kaiju apa. Yang ni pun aku tak tahu. Macam sama je semua. Tapi ni muka dia lagi macam tanduk pun macam tanduk setan. Ambil yang ni jap. Muka lebih ni muka lebih kurang, tapi tanduk dia macam biasa je. Yang ni tanduk macam setan kau. Muka dia cukup garang, tapi ni lagi garang. Dia punya duri dia macam durian pun ada. Kalau ni masih biasa je. Bahagian belakang pun nak bergerak pula. Nice gila kan. Ni version Ultraman Powered punya kaiju. Tapi nama dia apa aku pun tak tahu. Ke yang ni? Ke korang nak ni? Ni kita boleh terpijak. Ke yang ni? Yang ni pun aku tak tahu kaiju apa. Aku tengok besar semacam je. Tu dia punya figure kat dalam tu, tengah menyorok. Kaiju apa nama dia? Aku tak tahulah. Apa nama dia ni? Kaiju molding. Nama dia kaiju molding kan? Apa nama dia? Ke ni? Ni kaiju Gomora. Gomora ni apa sebenarnya? Gomora ni nama syarikat